Cobaan 1, cobaan 2, cobaan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah saya Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan ingin mencari sanjungan duniawi, tetapi untuk membawa anda semua memahami, menyelami dan mendalami maudu bicara saya yang berbunyi gejala buli meruntuh institusi masyarakat. Segala penghargaan saya hulurkan kepada pengurusi majlis yang dihormati, kombinasi juri berintegriti yang dikasihi penjaga masa yang setia dengan jamran di sisi guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda yang sudi melapangkan masa, apa kabar penutur bahasa Melayu tercinta? Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berhimpun bersama-sama dalam majlis ihtifal ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan umat Islam seluruhnya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir bahawa perbuatan buli yang sering dianggap remeh seperti ejekan, penghinaan dan ugutan sebenarnya sedang meracuni masyarakat kita secara perlahan namun pasti? Perbuatan ini bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi juga di institusi pengajian tinggi, tempat kerja dan dalam komuniti secara umum. Sedangkan Islam, agama yang membawa risalah keamanan dan kasih sayang, memandang serius perbuatan menzalimi sesama insan. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan satu persatu maudu syarahan saya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, buli bermaksud perbuatan mendera atau mempermainkan orang yang lemah dengan tujuan menggertak, mencederakan dan menakutkan. Meruntuh pula bermaksud merosakkan atau menjatuhkan. Manakala menurut Pusat Rujukan Perseratan Melayu Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Pendek kata, perbuatan buli merupakan tindakan yang menindas individu yang lemah sekaligus meruntuh keharmonian dan kesejahteraan dalam sebuah institusi masyarakat. Hadirin yang bervisi sekalian, mencetus fikrah pertama saya iaitu buli menanam sifat kebencian dan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Gejala buli, khususnya buli siber, semakin membimbangkan. Buli siber berlaku melalui media sosial, pesanan teks atau email dengan tujuan memperlekeh, mengugut atau menjatuhkan maruah individu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencemooh dan merendah-rendahkan kaum yang lain, kerana kaum yang cemooh itu lebih baik daripada mereka. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak menghina atau memperlekehkan orang lain, kerana mereka yang dibuli itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsilannya, menurut Harian Metro pada 5 Julai 2024, seorang pepengaruh media sosial iaitu Raja Suari Al-Tahu atau Asia ditemui mati di kediamannya. Kematian Asia dipercayai berkaitan dengan tekanan akibat buli siber yang diterimanya. Kes ini bukan sekadar tragedi peribadi, tetapi mencerminkan kerosakan sosial yang berlaku apabila kebencian dibenarkan berleluasa tanpa batasan dan apabila permusuhan menjadi norma dalam interaksi masyarakat. Fenomena ini secara jelas membuktikan bagaimana buli siber boleh menyemai sifat kebencian dan permusuhan dalam kalangan masyarakat sekaligus meruntuh keharmonian sosial yang sedia terjalin.
Hadirin intelektual yang bijaksana, meneroka fikrah kedua saya ialah buli mencetuskan gangguan emosi dan mental kepada masyarakat. Islam amat menitik beratkan adab dalam pergaulan dan melarang perbuatan menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini dengan jelas melarang sebarang bentuk perbuatan buli kerana boleh menyebabkan penderitaan emosi dan mental terhadap individu yang tidak bersalah. Hari Metro telah melaporkan pada Februari 2023, seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dari sebuah sekolah menengah di Kadang Selangor telah menjadi mangsa buli oleh rakan-rakannya. Akibatnya remaja tersebut mengalami gangguan emosi dan mental yang serius. Jika gejala buli dibiarkan tanpa sebarang tindakan tegas, tidak mustahil akan meruntuh institusi masyarakat yang menjadi tonggak kestabilan negara. Hadirin cendekiawan yang saya kagumi, fikrah bicara saya yang ketiga ialah buli bertentangan dengan akhlak Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan buli dalam apa jua bentuk, sama ada secara lisan, emosi maupun fizikal, jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buli juga satu perbuatan zalim yang menyakitkan jiwa dan merendahkan maruah insan lain. Bahkan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari kerana menghina seorang hamba dengan kata-kata berbau perkauman. Dalam kitab Sahih Muslim, baginda dengan tegas bersabda, sesungguhnya dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Peristiwa ini membuktikan bahawa Islam sangat menentang sebarang bentuk penghinaan, ejekan atau diskriminasi yang menjadi asas budaya buli. Izharlah bahawa membuli bukan sahaja menyalahi adab Islam, malah merupakan perbuatan yang menyimpang jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh kasih sayang dan penghormatan terhadap semua manusia. Sebagai nokta terakhir bicara, gejala buli sememangnya menjadi duri dalam daging yang meruntuh institusi masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengambil tenaga bagi aur dengan tebing agar keburukan ini tidak terus berleluasa. Ingatlah, mencegah buli bukan sekadar tanggungjawab individu, tetapi amanah bersama yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.